Hai hampa, hari ni Echa nak buat pu'er fruit tea versi Cha-Cha style. Tapi hampa kenalah ada 88 teh pu'er ni. Teh ni jenis uncang pork bag tau. Jom kita buat. Sediakan cawan, masukkan 1 uncang teh pu'er, tuang 150 ml air panas, kacau-kacau dan biar selama 2 ke 3 minit. Bawa ke log uncang dan biarkan sejuk. Sediakan shaker, masukkan ais dan irisan lemon. Dan tuang air teh pu'er yang sejuk tadi. Lepas tu kita cha-cha-cha. Sediakan 1 cawan cantik, tuang 150 ml jus oren, masukkan ais dan tuang teh yang kita dah cha-cha tadi. Sediakan frame fresh, masukkan 50 ml susu dan pam sampai buih naik. Lepas tu baru hampa tuang buat topeng. Untuk hiasan hampa buhlah 1 slide lemon kat tepi cawan tu. Kan cantik? Teh pu'er ni sesuai diminum lepas makan berat. Bantu pahadaman dan hampa akan rasa lebih ringan lepas tu. Barulah Cha-Cha-Cha. Bye-bye.